Ramai orang tak perasan yang kalau anda pandai guna Canva, mungkin skill ini boleh digunakan untuk buat income. Yang pertama dengan cara jual template dan yang kedua dengan cara buatkan design untuk klien. Tapi benda ni kena dibuat dengan teknik yang betul lah. Jadi untuk bantu anda buat design, buat konten yang baik, maka saya telah menjemput seorang professional graphic designer iaitu Encik Imran untuk guide anda step by step macam mana anda boleh gunakan Canva, termasuklah Canva AI untuk buat design yang cantik-cantik untuk projek anda. Bukan setakat tu, Encik Imran juga menunjukkan melalui lebih 25 video macam mana nak buat pelbagai design termasuk poster, infografik, carousel, macam mana nak guna Canva Doc, macam mana nak buat konten kalender dan macam-macam lagi step by step dan paling best dalam bahasa Malaysia. Sekali join anda akan dapat akses sampai bila-bila, maknanya bila-bila dan berapa kali anda nak tonton pun tak ada masalah asalkan design anda tu siap. Kalau anda berminat nak belajar design dengan professional graphic designer sendiri, jemput klik link di bawah.